Okay, jom Kak Tin nak ajar cara nak edit video and post video dengan sangat mudah, simple dan praktikal. Tak perlukan skill yang dahsyat sangat. Okay, so ada dua perkara kena buat. Pertama, you kena record you punya video as intro video. Okay, so Kak Tin dah buat, dah siap-siap dan Kak Tin dah save kat drive. So biasanya video-video ni Kak Tin akan record ikut waktu Kak Tin free bila. So macam Kak Tin on the way nak pergi kerja sambil Kak Tin drive tu kan, kita tekan je lah record sekejap. So apa Kak Tin akan buat, Kak Tin akan ambil video ni, Kak Tin akan edit direct daripada TikTok sendiri. So Kak Tin akan tekan kat sini. Okay, and Kak Tin akan overlay kan. Overlay kan, pilih overlay kat bawah tu. Nampak tak lagi sekali? Kat bawah ni scroll, cari overlay. Overlay ni Kak Tin akan pilih daripada album yang Kak Tin dah asingkan, raw clip OPU yang Kak Tin ada. Ni product focus OPU lah. So apa Kak Tin akan buat, Kak Tin akan pilih lah daripada banyak-banyak klip ni, mana klip yang Kak Tin nak letak jadikan reference kat dalam video ni. So Kak Tin pilih yang ni. Okay, so sekejap tunggu dia loading set. Okay, so ini antara salah satu cara lah. Okay, it depends. Ada orang dia suka tunjuk muka dia. Ada orang dia tak confident nak tunjuk muka. You boleh je record suasana ke. Contoh you nak cerita pasal jalan jam ke apa kan. Record je lah jalan jam tu untuk jadikan intro video. Faham intro video. So overlay ni apa Kak Tin buat? Kak Tin akan besarkan ngam-ngam. Macam tu. So dan tak semua klip lah Kak Tin ambil. So mungkin Kak Tin akan ambil daripada sini saja. Sekejap Kak Tin nak ambil daripada sini saja. So Kak Tin akan split, yang ni Kak Tin akan delete, tarik balik kat depan. So ini cara Kak Tin buat lah. Okay, Kak Tin akan dengar balik suara tu. Okay, Kak Tin akan Kak Tin akan ambil daripada saat 8 tu. Okay, nak senang kita split kat sini so kita tahu nak tarik kat mana. Okay, Kak Tin akan buat macam tu. Kita tengok balik. So biar je suara tu bercakap dekat belakang kan. So sambil macam tu, and then kita tengoklah dekat sampai part mana yang kita nak ending kan. Okay, so macam itulah. Okay, so kita dah tengok dah. And then next kita letaklah hook. Letaklah apa-apa hook yang kita terfikir kan. Menyesal beli hari tu. Harga sekarang lagi murah. Ni Kak Tin nak buat video conversion. Memang straightforward je. Kita memang nak hard sell je. Sebab video awareness dah banyak. So ni kita nak buat video conversion. So kita tarik macam ni. Kita tengok sampai mana. Yang ni jangan ni. Kita tarik sampai sini. Alright. So biarlah. Okay. And then kat sini kita boleh letaklah USP produk. Okay, letaklah USP produk kan. Contoh. Sesuai untuk wanita busy, cepat letih. Cepat letih. Kan lagi apa? Nak kulit glowing berseri. Lagi satu. Sesuai untuk 3 serangkai. Kolesterol dan kolesterol jantung dan hati. Okay, kita buatlah. Kak Tin suka font-font yang basic-basic je. Kak Tin takkan ambil font-font yang font-font yang fancy-fancy. So ni target customer. Target customer ni sangat penting. Okay, and then kita letak kat sini. Sorry. Add tag lagi. 1 sudu bersamaan 10 liter khasiat zaitun biasa. Buat macam tu. Tukar font tadi. Kak Tin suka font Poppins ni. Buat macam tu. Okay, tak tarik sikit. Kita copy je ni. Tarik sini. Ni cara Kak Tin edit Kak Tin tunjuk dekat you all macam mana. Dan ni kita edit lagi.
62 kali tinggi antioksidan. Taklah emoji. Kalau korang tak ada idea, korang boleh copy ayat daripada GPT tau. Boleh copy ayat dari GPT. Mana dia? Dia dah hang lah tu. Sekejap. Okay. Kita tengok tadi. Kita tengok balik kita punya overlay kita tadi. Sorry. Sebab tengah-tengah. Mana teks kita ni? Sekejap tu copy yang ni. Tak sini balik. 62. 62 kali tinggi antioksidan. Macam tu. Alright. Tulisan ni korang kena letak tulisan tu jangan merata-rata tau. Jangan kejap atas, kejap bawah, kejap kiri, kejap kanan. Kalau dekat sini dah belah sini je. Supaya mata pembaca tu dia tak adalah penat dia. Kejap nak tengok atas, kejap nak tengok bawah. Faham ke? So tu mempengaruhi juga kita punya conversion rate juga. Okay? So boleh cakap juga cara makan. Cara makan kan. So tadi kita tak USP, tak cara makan pula. 1 sudu kecil sehari je cukup. Sangat mudah kan. And then rasa dia macam mana? Kita letaklah sikit rasa masin sikit, still boleh telan. Tak ada aftertaste yang pelik. Panjangkan sikit. Ni panjangkan sikit. Alright. Okay. Lepas tu belakang ni kita pendekkan lah. Okay. Perlu tak letak sound. Kadang-kadang kita tak letak pun sound tu. Okay. So final kita tengok. Tengok balik. Alright, okay, dah siap. So jangan lupa tanam trafik. Tanam trafik ni Kak Tin tak pernah ajar kan. So Kak Tin memang dah ada trafik yang Kak Tin dah buat. So tanam trafik ni kalau kau nak tahu apa benda, kau kena masuk kelas Kak Tin. Tapi Kak Tin tunjuk je lah. Jangan lupa tanam trafik. Okay. And then kita letaklah description. Harga sekarang berbaloi weh. Untung beli sekarang. Tu jangan lupa hashtag. Okay, kalau korang pakai clip HQ, make sure korang mention HQ tau. Tu pun untuk mengurangkan violation. Carilah cover yang helok-helok sikit. Boleh tu. Jangan lupa setting ad on kan ini. Okay, linkkan dengan brand. Benda ni buat sekejap je buat. Jangan lupa end kan ad authorization ni. On kan, ambil 365 hari. Extendkan terus. Okay. And then dah siap. Show through ads ni jangan. Okay. And then save kat sini. Letak link produk. Okay. Link produk. Pilih SKU yang korang fokus lah. Kak Tin memang fokus Olive Power Up. SKU yang ini je. Okay. Harga tak masuk akal. Harga mur sini. Original. Okay. Kita buat macam tu. Alright. Okay. Dah. Everyone can view.
make sure high quality video lah kat sini kan. Ni on kan. Okay, kalau you rasa risau terhilang ke apa, you save lah dekat device you, nanti boleh re-upload. Kalau nak schedule, boleh schedule. Macam kata post je sekarang. So, kita post. Dah siap.